Manchester United mungkin sedang melalui fasa yang penuh dengan 1001 masalah. Namun, ada satu perkara yang tidak boleh dinafikan adalah keupayaan mereka untuk menumbangkan gegasi. Tak dinafikan juga apabila berhadapan dengan pasukan kerdil, United mungkin bergelut. Namun, apabila bertemu lawan berstatus elit seperti Liverpool, Manchester City dan Arsenal, segala masalah seolah-olah lenyap seketika. Untuk musim ini, ketika di bawah kendalian Ruben Amorim, mereka mengejutkan dunia apabila menumbangkan juara bertahan EPL Liverpool 2-1 di Anfield. Drama berterusan apabila Amorim dipecat, namun Michael Carrick yang memikul tugas sebagai pengurus interim nampaknya mewarisi magic yang sama. Dalam perlawanan pertamanya, dia membawa United menewaskan musuh setempat Manchester City dengan keputusan 2-0 di Old Trafford. Terbaru, momentum itu diteruskan apabila United menundukkan pendahulu Liga Arsenal menerusi kemenangan dramatik 3-2 di Emirates. Disebabkan keputusan positif ini, penyokong United kembali ceria di media sosial. Sebelum ini, ramai kalangan mereka banyak diam je.